Dan diorang yakin pelanggan memang akan suka dengan perubahan rasa air baru tu. Dia dah buat satu kesilapan sangat-sangat besar. Bila New Coke tu dilancarkan, reaksi pelanggan tu bukan happy tapi marah, sangat-sangat marah. Ada yang telefon company, ada yang tulis surat, ada yang beli stok lama Coca-Cola tu sebab dia takut stok lama tu akan habis selama-lamanya. Paling pelik, New Coke tu sebenarnya bukan minuman yang gagal pun daripada segi rasa. Ramai orang dalam ujian rasa tu suka je, okay? Tapi Coca-Cola ni lupa satu benda. Coca-Cola ni fikir manusia tu beli air Coca-Cola tu sebab rasa. Tapi sebenarnya bukan sebab rasa. Manusia ni dia membeli sesuatu kerana ada cerita, kerana ada story yang relate dengan diri manusia tu. Manusia ni membeli kerana emosi, kerana memori. Ada yang membeli sebab sesuatu tu jadi sebahagian daripada hidup. Di barat, Coca-Cola ni